Dan dengan adanya zakat ini, sistem zakat ini sebenarnya menjamin masyarakat Islam khususnya. Dan inilah yang membezakan istimewa kita daripada ajaran-ajaran lain ataupun fahaman lain, dalam bentuk cukai ke apa ke dikenakan kepada rakyat ataupun golongan tertentu. Ini berbeza. Sebab apa? Hak ni dia berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Satunya ayat Quran yang kita sebut tadi dalil bahawa dia semakin subur, makin berkembang dengan kita bagi zakat. Dalil yang kedua, kalau daripada hadis misalnya disebutkan ma naqasa malun min sadaqatin, harta tidak menjadi kurang dengan sebab memberi sedekah ataupun zakat. Tidak jadi kurang. Tidak jadi kurang. Itu dari segi zahiriah lah. Tak apalah. Lepas tu kalau nak pergi jauh-jauh lagi panjanglah ceritanya tentang zakat ni, manfaat dia, ataupun kita kata hikmat dia, falsafah dia, banyaklah kelebihannya yang tidak ada pada orang lain tadi. Yang kedua, dari segi menyucikan daripada dosa. Itu salah satu kelebihan zakat, menyucikan jiwa manusia daripada sifat yang keji seperti kebakhilan dan lain-lain lagi, termasuk juga ini tersebut di dalam Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, ambil daripada harta mereka itu yang dapat membersih dan menyucikan mereka, membersih dan menyucikan mereka. Suci itu suci daripada dosa. Ia boleh menghapuskan dosa. Suci daripada sifat-sifat yang keji seperti kebakhilan dan lain-lain lagi, itu pun termasuk juga. Dua perkara tu ada dalam makna syar'i juga, dalam makna zakat dengan makna syar'i, mengikut syariat Islam itu pun ada kedua-dua makna yang terdapat di dalam bahasa Arab tadi. Kemudian zakat ini kalau disebut dalam bahasa Arab, dalam kitab Quran ke hadis ke apa ke, dia boleh dipakai dengan beberapa makna, supaya sedekah lah juga. Misalnya ia memberi makna sedekah yang wajib. Itu zakat. Sedekah yang wajib. Kita panggil zakatnya, kita panggil zakat tu wajib lah. Tapi kalau dalam istilah hadis gapo ni tidak semesti lagi menunjukkan wajib. Kalau disebutkan zakat ke ataupun sedekah, ia boleh mengandungi beberapa makna. Yang pertama hak wajib, yang kedua hak sunat, yang ketiga nafkah, pun orang panggil zakat juga. Dari segi bahasa, kebenaran zakat juga, keampunan zakat juga. Itu dari segi bahasa Arab luas lah makna dia. Lepas tu dari segi syaratnya, maksud zakat ini nak bicara ni ialah yang wajib. Yang wajib, tak termasuk sedekah. Kalau kata sedekah tu boleh jadi mengikut istilah kita tu, sedekah tu sunat lah. Tapi dalam istilah Quran, dalam istilah hadis, boleh jadi ia wajib. Sedekah tu lebih umum. Tapi kalau zakat, dari segi bahasa Arab pun banyak juga makna dia. Tapi bagi kita, dalam penggunaan orang kita, kalau kata zakat tu mana hak wajib lah.
Jadi hak ni perbincangan ni berkenaan dengan hak wajib lah, tepat mengikut apa ni hak orang kita pakai tu, hak orang kita guna tu. Zakat dengan makna sedekah yang wajib di sini, tepat supaya hak kita pakai. Ada kadar-kadar dia yang tertentu yang perlu diberikan kepada orang-orang tertentu yang disebutkan di dalam Quran, asnaf tu. Cukup syarat dia tidak termasuk Hashimi dan Muttalibi, yakni keturunan Nabi SAW. Hak tu tak termasuk. Hak wajib ni. Kalau hak sunat tu boleh, keluarga Nabi pun boleh, masih khilaf lagi lah. Tapi kalau hak ni, hak zakat, hak wajib ni, tak ada khilaf, hak tu tak boleh. Dan zakat ini adalah suatu perkara yang asas dalam agama kita. Satu perkara yang ma'lum min ad-din bid-darurah, dalam istilah agamanya dipanggil gitu. Suatu perkara yang semua orang maklum dengan mudah. Semua orang maklum, semua orang tahu perkara ni wajib. Tak perlu kita nak berhujah panjang dah tentang kewajipan zakat. Setara itulah terangnya. Setara itulah terang. Lebih terang lagi dan lebih kuat lagi daripada khitan, daripada azan, daripada jemaah. Orang buat masjid untuk jemaah ke apa, lebih kuat lagi, dan lebih terang lagi daripada semua itu. Dari segi asasnya memang semua sudah maklum, dan menafikan yang asas ini, kalau hak porok-porok tu pecahan-pecahan masalah dia tu adalah bezanya, tetapi asas zakat itu tetap semua terima dan tidak menafikannya. Orang yang menafikan asas zakat itu, bukan khilaf-khilaf dia jadi kafir, wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Serupa dengan orang yang menafikan, mengingkari ataupun tidak menerima sembahyang itu sebagai kewajiban, sebab ia termasuk dalam rukun Islam. Selain daripada itu, kewajipan yang semua orang maklum. Orang yang mengingkari sesuatu yang seperti zakat ni orang panggil ingkar daruriyatid din, menolak perkara yang diketahui oleh semua orang sebagai ia salah satu ajaran agama. Dengan sebab itu dia jadi rosak akidah. Bui kau tak bui kau suka pasal, itu cerita lain. Percaya bahawa zakat ni tidak wajib, pada dasarnya zakat ni tidak wajib, lagu tu sudah dah tu rosak dah. Dia bui kau, dia tak bui kau, tak cara tu, ni masalah akidah. Kalau dia tak bui pun, tapi dia tidak menafikan bahawa zakat itu wajib, tidak usah akidah. Tapi kalau bui pun, dalam kepercayaannya dia kata tidak wajib, itu rosak. Serupa dengan sembahyang, tak ada beza. Lepas tu ulama-ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat tentang bilakah zakat ini difardukan. Bila? Kebanyakan ulama mengatakan selepas hijrah. Selepas hijrah tu boleh dikatakan terima belaka lah, selepas hijrah. Kebanyakan, tidak semua juga. Lepas tu kan ada kata, ada tahun yang kedua sebelum difardukan Ramadan, sebelum difardukan Ramadan lagi. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudah dia. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudah ni, kitab Siyar, bab Siyar, ada sebut